Ketam fresh. Alright guys, so inilah dia Singaporean chili crab kita. Nampak? Terliur tak? Inilah menu untuk bulan Ramadan tahun 2026. Kita special bawa menu ni ke Opazuzu, Kuala Lumpur. Okey, hanya di Cawangan KL saja ada ya. Okey, biasa orang akan makan chili crab dengan apa? Mestilah dengan mantau. Okey. So, kita akan makan dengan mantau yang rangup di luar. Cicah dengan kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. So nice. Ada rasa masam, manis, pedas. Cukup rasa guys, cukup rasa. InsyaAllah rasa dia memang korang takkan dapat dekat luar sana. InsyaAllah. Ini janji saya. Sedap. Ketam kita pakai adalah ketam yang fresh ya. Ketam yang hidup. Ketam fresh. Okay, kita pakai ketam yang hidup. Alright, nampak isi dia? Fresh ya, isi dia. Nampak isi dia. Okay. So, jangan lupa untuk ketam ke, untuk order untuk bulan Ramadan ni, semua adalah pre-order. Kena order awal sehari supaya kami dapat prepare awal, supaya korang tak tunggu lama lah untuk berbuka nanti. Mana yang pernah makan ketam saya, chili crab saya, korang confirm tahu rasa dia macam mana. Ramai mesti yang rindu. Okay, yang mana rindu tu cepat-cepat tag saya cepat mungkin, order secepat mungkin. Okay, so siapa cepat dia dapat. Mungkin kita punya ketam agak limited. Alright. Okay, itu dari saya. Jumpa korang pada bulan Ramadan nanti, 19 hari bulan 2, 2026. Alright, itu dari saya. Assalamualaikum. Bye. Ini sedap. Ini sedap. Ini sedap. Ini A.